Tibanya Syawal. Bahagian 1. Kita kan tak pasal. Upi, kau tak apa-apa? Aku tak ada apa-apa. Tapi sayangnya semua telur dah pecah. Tak apa. Ni aku ada lagi. Ipin, kenapa ni? Ish, itulah. Lain kali, jalan hati-hati. Atu, biar kita orang buat. Tak payah. Atuk buat sendiri lagi cepat. Dah, pergi balik. Alah, Atuk ni. Kita orang nak cari pahala lebih pun tak boleh. Boleh. Ada cara lain. Telur tu masak kuah lemak. Lepas tu bagi atuk sikit untuk berbuka. Dapat banyak pahala sebab bagi makan pada orang yang berpuasa. Cukup ke? Satu untuk Opah, Upin, Ipin. Tak cukup. Untuk Atuk tak ada. Kalau macam tu, kita bagi Atuk kuah je. Boleh? Betul. Dapat pahala juga kan? Eleh. Kesian Atuk. Sedap. Ipin, jom. Mana Opah? Entah. Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Tak lama lagi kan raya? Yeay! Raya! Ipin nak kena bahu. Akak buat ya? Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni akan nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, kau lah ke? Betul. Yalah. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali akak nak buat. Assalamualaikum. Opah! Tak pergi mengaji lagi? Opah pergi mana? Pergi jalan lah. Sibuk je nak tahu. Tadi Opah ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opah, sini. Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Usah, kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan.
satu. Ini dia yang dicari. Banyaknya kuih. Yang mana satu? Tibanya Syawal. Bahagian 2. Yang ini? Yang ni? Yang tu pun. Akak, ini semua bukan kuih yang akak cakap tu. Kata nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuk lah. Tengok akak tunjuk lagi. Bang, yang ini dan yang ini. Okey. Nak dua ya? Lagi? Tu. Yang satu. Yang tu. Tambah lagi Kak. Yang ni nak? Apalah Kak ni? Yelah kita orang ingat ada kuih nama kuih tunjuk. Rupanya kuih beli. Patutlah Opah gelak tadi. Apa ni? Itu dodol. Dodol? Nak. Ipin suka dodol. Upin pun. Abang, nak dodol. Yang ni. Amboi, dah pandai tunjuk-tunjuk. Akak aja. Senang kan? Tak payah nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dodol. Akak, mana dodol tadi? Mana akak tahu? Kan korang yang pegang. Dodol apa? Tadi dekat Bazar Ramadan, diorang beli dodol. Oh. Ni aku punya. Ni kau punya. Untuk Opah tak ada? Kesian Opah. Opah ambil Upin punya. Kita orang boleh kongsi. Tak apalah. Korang aja makan. Opah dah biasa makan dodol ni. Upin, Ipin, makan nasi dulu. Baik, Opah. Cuba makan elok-elok. Boleh? Boleh. Amboi, sedap sangat ke dodol tu? Sedap. Dulu bila nak raya, satu kampung gotong royong buat dodol. Kenapa sekarang tak buat? Yang rajin dan suka nak buat, semuanya dah tua dan tak larat. Macam Opah. Orang muda semua tak rajin. Yelah, siapa rajin nak mengacau dodol sehari suntuk? Penat. Wah, macam seronok je. Seronok main. Nanti sekejap je kacau, dah tak larat. Opah, buatlah dodol raya ni. Kita orang tolong. Seronok juga kan? Nanti kita tanya Tok Dalang. Dia ada kawah besar. Yeay! Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atuk tak buat dodol. Apa? Buat dodol? Ihsan boleh tolong Atuk? Tolong makan. Boleh tolong Atuk kacau dodol? Kalau macam tu, mari kita buat sama-sama. Yeay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu. Betul. Tibanya Syawal. Bahagian 3. Eloklah semua dah datang. Sekarang, pergi bersihkan kawah tu. Baik, tu.
Ingat puasa. Jangan main air. Nanti korang saja minum. Batal pula puasa. Ya, bos. Cuci bersih-bersih. Kita nak guna buat dodol tu. Letakkan kawah tu kat situ. Cepat. Tak kuat. Tepi. Kuatnya tu. Tengok orang lah. Bawakan kayu-kayu tu. Mula-mula masukkan bacohan santan dengan tepung pulut. Lepas tu kacau lah. Kacau sampai sebati. Dah sebati pun. Barulah masukkan gula. Kacau. Jangan berhenti kacau. Ayat tu. Sedapnya bau. Dah. Meh tok kacau. Dah tu. Dah masak pun. Dah masak dodol. Bolehlah jual. Bukannya Mak dah lah tak tolong. Datang je nak jual. Betul. Dodol ni untuk kita semua. Yelah. Gurau pun tak boleh. Hai, Mak. Siapa nak rasa? Saya rasa. Ini lagi seorang. Bila nak makan je, baru ada. Ya lo, kamu semua kan puasa. 2-3 kali makan laksa, saya pun boleh rasa. Jangan makan depan dia orang. Pusing. Sedapnya. Saya suka. Marvelous. Ambil seorang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ipin, cepat. Jom, Akak dah panggil tu. Sungguh kau. Yelah. Selamat Hari Raya, Pak. Akak. Sinar surya yang cerah, syawal pun menjelma. Sungguh kami sikat dipakai, burung cantik dan berdaya. Senyum manis dilihat sungguh berseri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuih-muih dihidang, lagu raya didendang. Senang saudara pun tiba, maaf dan ampun dipinta. Bersalam salaman tak ada syukuran. Ku panjatkan doa agar semua dirahmati dengan limpah kurnia ilahi. Moga-moga sentiasa ceria dan bahagia di samping keluarga. Hari raya ini telah tawa gembira, menjamu selera dengan hidangan yang ada. Hari raya ini semuanya bersama, Aidilfitri menyatukan sanak saudara. Aidilfitri disambut dengan gembira. Selamat Hari Raya dari kami semua. Belum sampai lagi? Belum. Diorang dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun korang. Ipin.
hari balik kampung, mesti orang kampung rindu